Hari ini, pada pagi ini, Pergerakan Belia Malaysia, PPB Malaysia telah membuat satu laporan polis terhadap Zamri Vinod yang berulang kali mengeluarkan kenyataan yang menggugat keharmonian dan tidak menghormati rakyat Malaysia lah, melalui laman Facebooknya Zamri Vinod pada tarikh 5 hari bulan semalam, iaitu pada hari semalam. Dan 2 hari lepas, Presiden PPP kami, Datuk Dr. Loga Balamohan, telah merayu kepada masyarakat India agar menerima permohonan maaf daripada 3 DJ daripada Era FM tersebut dengan memberi mereka faedah keraguan lah, benefit of doubt. Kalau mereka ikhlas, kita boleh menerima, tapi undang-undang masih lagi perlu mengambil tindakan yang sepatutnya lah terhadap mereka. Dan namun Zamri Vinod terus bertindak secara tidak bertanggungjawab dan mengabaikan semangat perpaduan dalam negara kita yang berbilang kaum. Dan kenyataan beliau juga secara berterusan menunjukkan ketidakhormatan yang jelas terhadap perlembagaan persekutuan dan kepelbagaian budaya Malaysia. Walaupun telah diberikan pelbagai amaran kepada beliau lah dari dulu lagi, tapi masih beliau Zamri Vinod ini meneruskan perbuatannya sampai semalam kita dapat lagi satu pengasutan, ataupun kita boleh cakap dia mempertikaikan agama Hindu dan juga memperkecilkan agama Hindu. So yang ini masih kita tak, sama sekali sebagai rakyat Malaysia kita tidak boleh menerima perkara sebegini berlaku di negara kita yang aman dan damai ini. Dan saya harap pihak berkuasa mengambil tindakan segera terhadap Zamri Vinod dan mendakwanya di bawah undang-undang yang berkaitan kerana mengasuh keharmonian negara kita. Sikapnya yang berterusan mengabaikan keharmonian dan kaum dan agama di Malaysia ini perlu ditangani dengan tegas untuk menjadi pengajaran kepada pihak lain mungkin, dan akan cuba bertindak secara tidak bertanggungjawab. So, kami minta pihak polis menjalankan siasatan yang menyeluruh lah, dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Dan saya harap agar rakyat Malaysia perlu menghormati 3R ini, dan yang dari dulu lagi kerajaan kita telah mengusahakan untuk mengamalkan perpaduan dalam negara kita ini. Tapi namun demikian ada yang segelintir pihak ini, yang kafir ini, yang sentiasa menggugat keharmonian negara kita. So saya harap sekali lagi dan merayu kepada kerajaan untuk mengambil tindakan yang segera terhadap Zamri Vinod ini agar perbuatan sebegini diberhentikan dan menangkap. Dia tidak kiralah bangsa mana, dia boleh bangsa India ataupun bangsa Melayu ataupun bangsa Cina, tapi undang-undang untuk semua adalah sama. So saya harap pihak polis akan mengambil tindakan tegas. Kalau tiada tindakan, maka perkara macam ini kita nampak dia teruskan, dia tidak berhenti lagi. Walaupun PDRM telah memberi banyak amaran kepada beliau, tapi sampai sekarang beliau tidak berhenti memperkecilkan agama lain. Sini kita akan mengarahkan setiap negeri untuk membuat laporan di setiap negeri masing-masing, dan saya akan mengarahkan selepas ini kepada setiap ketua belia negeri lah untuk membuat laporan di tempat masing-masing mereka. Baik, hari ini kami berada di Balai Polis Sentul bersama rakan-rakan kami daripada MyPP, daripada Urume, kerana kami datang dengan niat satu saja, untuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian pada bulan yang begitu mulia ini. Isu Zamri Vinod memang sudah dikenali ramai dan memang telah terbukti provokatif yang amat ekstrim sekali. Isunya mudah sahaja. Mengapa perlu menghina masyarakat India pada bulan ini berkali-kali? Dan isu kedua saya ialah kenapa juga perlu mengaitkan kes arwah adib dengan masyarakat India sekaligus. Isu itu telah dibawa ke mahkamah, telah dipanjangkan ke court. Jadi biar saja di sana. Saya rasa tidak perlu lagi Zamri Vinod diberikan ruang dan juga tauliah untuk bercakap sebegini rupa. Saya harap tindakan segera dan tegas perlu diambil ke atas Zamri Vinod untuk kita mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang kita ada bersama seluruh masyarakat.